Yang ni nak sedap. Blok kau kang. Nak sedap. Orang bulan puasa kau nak sedap dah. Kenapa? Makin aku diam, makin dia memang betul-betul buat jualan habis-habisan ni bulan puasa. Aku tak tahulah kalau ada orang nak hilangkan juga. Aku tak faham kalau siapa yang hilangkan. Engkau kalau hilangkan kan kau bersebahat tau. Kan dia macam jual fake-fake tu. Dia macam jual air apa tu, air temikai je dia buat. Temikai. Akak temikai. Dia punya promosi tu macam jual temikai. Sirap Bandung, ikat tepi, air tebu. Dia buat macam dia jual tu, punyalah ramai. Yang masuk pun sama. Dia macam jual air macam tu. Air temikai, ikat tepi satu. Dia buat macam tu. Dia buat macam betul. Dia buat bazar Ramadan. Betul-betul dia tak bagi. Dia memang tak tahu malu Ini kan memang tak tahu malu punya orang. Puasa lah. Assalamualaikum saja buat puasa. Terus hilang. Dah kena blok memang lah. Memanglah hilang. Selagi aku tak blok, selagi tu dia akan naikkan dia punya tu. Dia punya komen. Menyakitkan hati baca. Macam berdosa tau. Apa yang sedap lah. Nak niaga tak boleh malu. Akak, kita ni ada dua sebab kalau nak malu kak. Kalau kita sampai dah melanggan jual dah sampai kita menjual Ico. Akak tahu tak Ico tu apa? Ico itu bukan yang buat malu kak. Itu memang menempah tiket ke arah kematian. Faham tak? Aku tak faham lah siapa banyak orang lunaikan dia. Apa video dia ada tak tahulah video apa yang dia ada. Siapa yang nak sangat tunjuk yang apa video macam video klip dia buatnya. Buat lagu raya ke? Dia buat lagu raya ke yang buat sampai yang promo habis-habisan tu?